Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi untuk cikgu jawab soalan-soalan pada muka surat 58 matematik tahun 5. Okey, soalannya, selesaikan masalah yang berikut. Soalan A, Li Wei membilang 1000-1000. Dia mula membilang dari 105,640 hingga 112,640. Antara nombor berikut yang mana akan Li Wei sebut? Okey, jadi antara banyak-banyak nombor ni mana sebut? Jadi dia akan bermula daripada 105,640 hingga 112,640. Dia kata dia bilang 1000-1000. Maksudnya nombor seterusnya selepas ini kamu tambah saja dengan 1000. Itu maksud bilang 1000-1000 ya. Jadi 046 sini 6 106. 106 ada tak? Okey, 106 tak ada lagi. Pada 106 ni kita tambah lagi dengan 1000. 4 ini 640, ini 7. Okey. Jadi kamu nampak 105 640 106 640 107 640. Jadi nilai ribu tu saja berubah. Selepas ini ialah 108,640 dan ubah 109,640. 9 akan jadi 10, jadi 110,640 dan 111,640. Seterusnya 112,640. Seterusnya nilai ini. Jadi antara banyak-banyak ni mana ada? Ya, yang ini. Satu nombor je. Okey? Satu nombor saja yang ada. Jika kamu nak tahu macam tu, kamu bilang sajalah. Jadi nombor ni datang sebelum nombor ini. Dan nombor 2, nombor ini datang selepas nombor ni. Jadi satu-satunya nombor yang berada di antara 105,640 hingga 112,640 adalah 110,640. B. Rania sedang menulis suatu pola nombor tertib menurun 10,000. Dia mulakan dengan nombor 649,280. Soalan 1, apakah nombor kelima yang akan ditulis oleh Rania? Okay, jadi dia mulakan dengan 649,280. Jadi ini nombor yang pertama. Nombor kedua 639,280. Jadi kamu tengok dia kata menurun 10,000 hanya kita tolakkan 10,000. Dekat mana 10,000 tu berada? Kamu tengok sini 9280. 9280 nombor tu sama. Jadi nombor akan datang 4 angka terakhir tu sama je. Jadi sini 4, sini 3. Jadi yang kemudiannya akan jadi 2. Jadi dia akan jadi 629,280. Itu nombor ketiga. Dan dia akan jadi 619,280. Itu nombor keempat. Dan nombor kelima adalah 609,280. Okey, tempat ni dia lahiri. Okey, jadi daripada 4, 3, 2, 1, 0. Jadi nombor yang kelima adalah 609,280. Dan yang kedua, dia kata bundarkan nombor ketiga pada ratus ribu terdekat. Nombor ketiga, iaitu nombor ni, iaitu 629,280 perlu dibundarkan pada ratus ribu terdekat. Mana ratus ribu? 10, ratus ribu, puluh ribu, ratus ribu. Ratus ribu di sini. Dan kita perlu tengok nombor yang di sebelah kanan nombor tersebut. Okey? Yang kita garis dan kita tengok sebelah kanan lah 2. Jika nombor di sini
0, 1, 2, 3 atau 4. Jangan tambah apa-apa dekat nombor yang ini. Okey, jangan tambah. Jadi nombor yang ini kekal dan nombor yang sebelah kanan itu kita tukar pada 0. Dia akan jadi 600,000 apabila dibundarkan pada ratus ribu terhampir. Soalan C. Jadual menunjukkan bilangan tempahan bekas makanan dan minuman oleh 3 buah pasaraya L, M dan N. Pasaraya L, bilangan bekas makanan dan minuman ialah 120,718. M, 6,790 lebih daripada pasaraya L. N, 7,020 lebih daripada pasaraya M. Berapakah jumlah bekas makanan dan minuman yang ditempah oleh ketiga-tiga pasaraya tersebut? Jadi, untuk tahu jumlah, kita kena tambahkan untuk L, M dan N. Masalahnya, kita belum tahu untuk M dan N. Yang kita tahu, dia ada kaitan dengan L. Tetapi nilai untuk L memang kita dah tahu. Iaitu kita letak kat sini 120,718. Tetapi nilai yang ini bukanlah yang berada untuk M. Sebenarnya pasaraya M ni mempunyai lebih. Sebab apa lebih? Sebab dia ada 6,790 lebih daripada. Jadi apa kita buat? Untuk tahu nilai M sahaja ialah nilai L iaitu 120,718, kita kena tambah dengan nilai ini 6,790. Okay, baru kita tahu berapa jumlah yang dipunyai oleh pasaraya M. Kita tambahkan ni dapat 8, dapat 10, 177 ialah 15, naik 1, 7, 2 dan 1 iaitu 127,000. Inilah yang dipunyai oleh pasaraya M, iaitu 127,508. Okay. Dan berapa yang dipunyai oleh N? Dia kata 7,020 lebih daripada pasaraya M. Pasaraya M, yang ini untuk pasaraya L, yang ini pasaraya M. Tapi N lebih lagi. Jadi kita ambil nombor yang untuk N yang ini dan kita tambah dengan 7,020 ni. Okey, jadi 7,020 boleh tambah sini ke? Okey, tak selesa cikgu Hasan. 127,508 kita tambah dengan 7,020. Dapat 8, 2, 5, 4, naik 1, 3, 134. Ya? Jadi di sini ditambah dengan 134,528. Yang ini dipunyai oleh pasaraya N. Jadi baru kita boleh tambahkan sekali lagi. Tambah tadi tu untuk mendapatkan berapa dipunyai oleh pasaraya M dan pasaraya N. Sekarang kita tambah untuk mendapatkan jumlah yang dipunyai oleh ketiga-tiga pasaraya tersebut. Jadi 8 tambah 8 tambah 8. Apa tak? 3 lah, 24. Okey, 2. 2 tambah 1, 3. Tambah 2, 5. 7 tambah 5 tambah 5. Ini kita kira bijak tu, kita kira yang senang dulu. 5 tambah 5, 10. Tambah 7, 17. Jadi 7, naik 1. Dan 1 tambah 7, 8. 8 tambah 4, 12. Jadi 2, naik 1. Dan 1 tambah 2, 3. Tambah 2 lagi, 5. Tambah 3 lagi, 8. Dan 1 tambah 1 tambah 1 ialah 3. Jadi jumlah yang dipunyai oleh ketiga-tiga pasaraya adalah 382,754. Soalan D,
kilang biskut enak telah menghasilkan 275,500 paket biskut. Sebanyak 140,850 paket diedarkan ke beberapa buah pasaraya. 850 paket didermakan ke rumah-rumah anak yatim. Berapakah paket biskut yang tinggal? Okey, jadi dalam kes ni kita tolak saja. Okey, jadi awalnya dia ada 275,500, kemudian diambil 140,850 diedarkan. Maknanya dia ambil barang tu letak dekat pasaraya. Berapa pasaraya tak kisah, tak jadi hal. Kita bukan nak tahu berapa jumlah setiap pasaraya terima. Tak, kita nak tahu berapa baki yang tinggal. Jadi asal tu tolak yang diedarkan pada pasaraya dan tolak lagi yang didermakan ke rumah-rumah anak yatim. Jadi kerjanya cuma tolak saja. Jadi 275,500 tolak dengan 140,850. Nanti jawapan tu kita tolak lagi dengan 850. Tolak ini dulu. Kosong tolak kosong. Dan kemudian kosong tolak 5 tak boleh. Ni tinggal 4. Ni jadi 10. 10 tolak 5 ialah 5. 4 tolak 8 tak boleh. Tinggal 4. Ini 14. 14 tolak 8 ialah 6. 4 tolak 0, 4. 7 tolak 4 ialah 3. Dan 2 tolak 1, 1. Dan kemudian ditolak lagi dengan 850 yang didermakan kepada rumah anak yatim. Jadi 0, 0. 6 tak boleh. Tinggal 3. 16 tolak 8 ialah 8. Dan 3 tak tolak apa-apa. Tak tolak apa-apa. Dan ni. Jadi jumlah yang tinggal adalah 133,800. Ya. Bukan 66. Okey. Soalan E. Sebuah kilang bateri mengeluarkan 8,970 unit bateri dalam masa sehari. Okey, 8,970 dalam sehari. Hitung jumlah bateri yang dikeluarkan dalam tempoh 4 minggu. Jadi 8,970 itu kita darab 4 dan darab 7. Okey. Tetapi sebenarnya kita boleh sahaja mendapatkan jumlah hari dalam 4 minggu tu dulu, iaitu 4 darab 7. Jadi jalan kerjanya ialah 8,970 darab 7 hari darab 4 minggu. Okey, kenapa? Sebab dalam seminggu ada 7 hari, sebab ini adalah penghasilan 1 hari yang dia beritahu 4 minggu. Jadi kita boleh juga darab yang hujung ni dulu. Walaupun dekat sini ada darab. Jadi kita boleh darab dulu bahagian mana yang kita nak. Okay? Untuk menunjukkan ini 28 hari. Sebab 4 minggu ada berapa hari. Jadi boleh dulu kamu nak darab 8,970 darab 7 dan jawapan tu darab 4. Ataupun darab 4 darab 7. Tak kisah. Urusan tu tak jadi hal. Kamu boleh darab mana-mana. Ataupun kamu boleh darab ini dulu untuk menunjukkan 28. Jadi semua itu akan jawapan yang betul. Jadi cikgu buat 8,970. Cikgu akan darab 28 hari. Okey. Jadi kita akan darabkan 0 dengan 8. Dan 7 darab 8, 56. 9 darab 8, 72. Okey, 72 tambah 5. Jadi 77. 7 di sini, 7 di atas. Dan 8 darab 8, 64. Tambah 7. 4 tambah 7, 11. Jadi 71. 71. Itu untuk pendarapan dengan 8. Dan kita potong dulu nombor ni. Sekarang kita akan darab 2. Sebelum darab, pangkah dulu nombor yang pertama. Jadi 0 darab 2 ialah 0. 7 darab 2, 14. Naik 1. 9 darab 2, 18. Tambah 1, 19. 1. Dan 8 darab 2, 16. Tambah 1, 17. Dan kita tambahkan. Dapat 0, 6,
1 naik 1, 11 di sini. 7, 7, 14, 15. 15 naik 1, jadi 2. Jadi penghasilan dalam masa 4 minggu ialah 251,160. Soalan F. Bersempena dengan Hari Bendera St. John Ambulance Malaysia, sebanyak 420,689 keping pelekat diedarkan sama banyak kepada 97 buah sekolah. Berapakah bilangan pelekat yang diterima oleh sebuah sekolah? Okay, jadi 420,689 itu jumlah yang dia dah beli, iaitu St. John tu hasilkan ataupun dia beli, dan kemudian dia bagi kepada 90 buah tu sekolah sama banyak. Jadi itu clue untuk bahagi. Okey. Jadi 420,689 bahagi dengan 97. Jadi sifir 97, 4 tak boleh, 42 pun tak boleh, 420. Jadi kita tekalah. Jadi cikgu percaya 97 darab 4 sahaja. Okey, sebab cikgu agak kalau sini 100 darab 4 akan dapat 400. Bukanlah, tapi kita perlu tukar jawapan yang tepat. 7 darab 4, 28. 9 darab 4, 36. Tambah 2, 38. Jadi 388. Kalau kita letak 4 di sini, 388. Pastikan baki nanti tidak lebih daripada 97. Ini betul lah. Okey, jadi 2, tinggal 1, dia 10, 10 tolak 8 ialah 2. 1 tolak 8 tak boleh, tinggal 3, 11 tolak 8 ialah 3. Jadi baki dia 32, kurang pada yang ini. Jadi sini kita turunkan 6. 3, 2, 6. 3, 2, 6 ini dah lebih, jadi maknanya 97 darab 3 sahaja. Jadi 7 darab 3, 21, 9 darab 3, 27, tambah 2, 29. Jadi kita naikkan 3 dan jadi 291. Tolakkan 6 tolak 1 dapat 5. Kita tak boleh tolak 12 dengan 2, 12 tolak 9 ialah 3. Jadi bakinya 35, turunkan 8. 3, 5, 8 pun tak cukup untuk ini. Kena 3 sahaja. Jadi 291 juga. Tolak lagi. 8 tolak 1. 7. Tinggal 2. 15 tolak 9. Ialah 6. Dan turunkan 9. 6, 7, 9. Okey, 6, 7, 9. Cikgu teka untuk 7. Jadi 97 darab 7. Kenapa teka 7? Sebab cikgu tahu 7 darab 7, 49. Nak samakan ni. Cikgu tak. Cikgu teka saja. Mungkin tak ada baki. Okey? Alright. Jadi 7 darab 7, 49. 9 darab 7, 63. 63 tambah 4, 67. Okey? Jadi tepat-tepat dapat 7. Jadi 6, 7, 9 tak ada baki. Jadi jawapannya adalah 4,337. Soalan G. Puan Ashwani mengisi sejumlah W keping coklat sama banyak ke dalam 28 buah balang. Setiap balang berisi 60 keping coklat. Apakah nilai W? Okey, jadi dalam kes ini, sebab dia kata sama banyak, maknanya nilai W itu dibahagikan dengan 28 balang. Dia letakkan jumlah coklat tu dalam kedua 28 balang dan setiap balang akan ada 60 keping coklat. Jadi soalannya berapa bahagi 28 darab 60? Untuk menjawab soalan ni, untuk kamu teka dengan
menggunakan common sense saja, kita gunakan nombor yang lebih kecil. Jadi kita kata apa algebra P bagi berapa bagi 3 ataupun berapakah bagi 3 dapat 4. Okey? Jadi kita boleh cubalah. Kamu teka kalau 3 kat sini, 3 bagi 3 tak 4. Kalau 1 bagi 3, 1/3. Jadi kamu 3 bagi 3, kalau 4 bagi 3 tak boleh, 5 bagi 3. Kalau 6 bagi 3, 6 bagi 3 2. Kalau 3 tadi tu dapat 1. 6 dapat 2. 9 bagi 3, 3. 12 bagi 3. Dalam bahasa lain, ini adalah sifir 3. Kita baca sifir 3 sampai dapat nombor dekat sini yang boleh bagi 3 dapat je 4. Okey, kita dapat 12. Apa yang pentingnya, kamu kena tahu 12 itu ialah nombor 3 di sini darab dengan nombor di sini. Okey? Jadi dalam kes ni adalah pengenalan pada algebra yang kamu akan belajar masa tingkatan 1 di sekolah menengah. Jadi kalau kamu diberi soalan sini, kamu darabkan nombor ini dan nombor ini. Jadi dalam kes ini, nombor ini darab nombor ini. Jadi W ataupun kita tulis macam ni sebenarnya, per 28 sama dengan 60. Ni bahagilah ni maksudnya. Okey, jadi untuk tahu nilai W ialah 60 darab 28. Jadi untuk kerja tu kita buatlah tepi. 60 darab 28. Jadi 0 dah 8, 0, 6 dah 8, 48. Pangkah dekat sini 0 darab 2, 0, 6 darab 2, 12. Kita tambahkan 0861. Jadi jawapannya adalah 1680. Tapi kamu mungkin buat silap. Jadi kamu ketekalah. Jadi betul ke ini? Sebab kadang-kadang algebra tu berada di sini, kadang ada di sini. Jadi lepas kamu dapat, kamu cuba balik. 16 bahagi dengan 8 dapat tak 60? Atau dalam kes ni kita dapat P sama dengan 12. 12 bagi 3 dapat tak 4? Okey? Soalan H. Sebanyak 15 anak pokok betik ditanam dalam satu barisan. Ada K barisan anak pokok betik. Jumlah anak pokok betik ialah 180. Apakah nilai K? Okay, jadi satu barisan 15. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Itu satu barisan. Barisan lain 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Barisan lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Oh, so 15 saja. Sini ada 15, ini ada 15, ini ada 15. Lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ini ada 15 lagi. Jadi, bila kamu buat seterusnya lagi, jumlahnya semua akan ada 180. Jadi, kamu campur saja. 15 tambah 15 belum 180. Tambah 15 lagi, tambah 15 lagi, tambah 15, tambah 15, tambah 15 sampailah ke akhirnya kamu dapat 180. Jadi kita akan tahu ada berapa barisan kat sini. Jadi 1, barisan 2, barisan 3, barisan 4, barisan 5, barisan 6, barisan 7 dan barisan seterusnya. Okey, jadi untuk tahu dengan lebih bijak dalam kes ini adalah jumlah. Dan satu barisan kita tahu. Jadi, ini 180 bahagi 15. Bahagi 15. Nanti kita tahu berapa baris yang ada. 15 darab 1 lah 15. Ada bakinya 3, turun 0, 12, 30. Okay, 30. Pelik sikit nombor 3 cikgu ni. Okey. Jadi ada 12 barisan. Jadi kalau kamu tak berapa yakin kenapa kena buat bahagi ni, kamu kena tengoklah sebab ni jumlah ini adalah jumlah yang sama setiap baris. Kalau dia lain, mungkin kamu kena tambah. Ataupun tolak. Bergantung kepada maklumat yang diberikan.
Soalan I. David mengutip 54 biji durian di kebunnya. 18 biji durian itu dimakan oleh keluarganya. Baki durian diberikan sama banyak kepada 6 orang jirannya. Berapakah bilangan durian yang diterima oleh setiap jirannya? Jadi maksudnya nak tahu berapa banyak terima jiran tu, kita tolak dulu dengan yang dimakan oleh keluarganya, iaitu kerja ni ialah 54 tolak 18. Okey? Dan disebabkan kalau kamu kena tulis bahagi dengan 6, yang ini salah. Okey, sebab ni 18 bahagi 6 dulu. Tetapi ayat ni menyatakan bahawa 18 itu dimakan oleh keluarganya. Jadi dalam kes ni kamu kena buat bracket macam tu. Kena tolak dulu, barulah bahagi kepada 6 baki tersebut. Okey, daripada baki 54 biji, sebahagian diambil oleh keluarga, dimakan, yang ada tinggal itu dibahagikan pada jiran. Alright. Jadi 54 tolak 18. Jadi tinggal 4, 14 dapat 6 di sini, 36. Jadi jawapan dalam bracket ialah 36 dan bahagi 6. Jadi sebabkan cikgu hafal sifir 6, 36 bahagi 6 ialah 6. Jadi dapat ialah 6 biji durian untuk setiap keluarga jirannya. Soalan J. Di sebuah sekolah ada 1,450 orang murid perempuan dan 917 orang murid lelaki. Setiap murid diberikan 5 token permainan bersempena dengan sambutan Hari Alam Sekitar Dunia. Berapakah jumlah token yang diberikan kepada semua murid sekolah itu? Okey. Jadi sekali lagi ada 1,450 orang murid perempuan dan 917 orang murid lelaki. Setiap murid diberikan 5 token. Jadi ada 2 cara penyelesaian soalan ini. Pertamanya kita boleh tambahkan, dapatkan jumlah murid dulu, iaitu 1,450 tambah murid lelaki sebanyak 917 dan darabkan dengan 5. Okey? Selesaikan dalam bracket, pun dah ada 5. Cara kedua ialah 1450 darab 5 tambah dengan 917 darab 5. Jadi kedua-dua cara dia akan menghasilkan jawapan yang sama. Jadi cikgu akan buat yang ini. 1450 tambah 917 dapat 7, 6, 3 naik 1. Jadi 2000. Jadi jumlah murid yang ada adalah 2,367 dan setiap orang menerima 5. Jadi kita darab dengan 5, darab 5. Jadi 7 darab 5, 35. 6 darab 5, 30 tambah 3, 33. 3 darab 5, 15 tambah 3, 18. 2 darab 5, 10. Tambah 1, 11. Jadi jumlah token adalah 11,835. Tapi buat cara ni pun sama juga. 1450 darab 5 dapat 0, 25. 4 darab 5, 20 tambah 2, 22. 1 darab 5, 5 tambah 2 ialah 7. Dan 917 darab 5. 7 darab 5, 35. 1 darab 5, 5 tambah 3, 8. 9 darab 5, 45. Okey. Jadi 7,250 ni kita tambahkan. 7,250 tambah dengan 4,585. Dapat 5, sini 3, naik 1. Dapat 8, sini 11. Jadi 11,835. Kedua-dua cara akan menghasilkan jawapan yang sama. Okay, soalan K.
Bella ada wang simpanan sebanyak RM4,530. Ini duit Bella, RM4,530. Ayahnya mengagihkan. Ayahnya mengagihkan tu maknanya memberikan. RM150 sama banyak kepada Bella dan 2 orang adiknya. Maksudnya ayah dia tu ada RM150 yang diberikan kepada Bella dan adiknya, 2 orang adiknya. Jadi maknanya 150 tu dibahagi 3. Jadi berapakah jumlah wang Bella sekarang? Jadi maksudnya kita nak tanya duit simpanan Bella ni dah bertambah berapa ringgit. Kita nak tahu jumlah akhir. Okey, setelah pertambahan. Jadi kena tahulah dulu berapa ringgit yang diberikan oleh ayahnya yang terbaru. Iaitu 150 bahagi 3. Kenapa 3? Sebab Bella seorang, adik dia 2 orang. 3 orang Jadi 3 darab 5, 15 dan turun kosong. Jadi kosong, jadi seorang menerima RM50. Jadi kita tambah saja dengan RM50. Jadi 0854 jadi RM4,580 adalah jumlah wang terkini yang Bella ada. Okey, dan soalan terakhir L. Jamili mengeluarkan RM1,200 daripada akaun gajinya. Dia telah membelanjakan RM450, maknanya kita tolak lah. Okay, jadi baki duit dia sekarang daripada RM1,200, kita tolak dengan RM450. Dia dah belanjakan. Jadi ini tinggal 1, 10 tinggal 5. Dan 11 tolak 4 dah 7. Jadi daripada duit yang ada asalnya tu, yang dikeluarkan tadi tu, dah tinggal 750. Baki wang. Okey, jadi ini baki wangnya. Baki wang itu dimasukkan sama banyak ke dalam 6 keping sampul. Sama banyak. Jadi maknanya kita kena bahagi 6. Jadi maknanya 750 bahagi 6. Jadi 7, 1, 6, ada baki 1, turun 5, 6 darab 2, 12, dapat 3, dan turun kosong, 6 darab 5, 30. Jadi, jumlah nilai wang dalam setiap sampul adalah RM125. Jadi itu saja untuk kali ini. Kita jumpa lagi untuk muka surat yang akan datang. Assalamualaikum.